Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Masih keliru ketika menulis kesimpulan rumusan? Jom kita lihat penulisan kesimpulan rumusan yang betul dan tepat. Kesimpulan rumusan kebiasaannya dimulakan dengan perkataan kesimpulan, diikuti oleh tema, cadangan dengan menggunakan perkataan hendaklah, haruslah dan mestilah, dan harapan atau alasan dengan menggunakan perkataan supaya, agar dan untuk. Contoh penulisan kesimpulan yang betul, kesimpulannya, kegiatan kokurikulum hendaklah disertai oleh murid untuk meningkatkan pengetahuan. Penulisan kesimpulan yang salah, kesimpulannya, murid hendaklah menyertai kegiatan kokurikulum untuk meningkatkan pengetahuan. Itu sahaja daripada saya. Jawapan cemerlang, markah terbilang.